Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 18 Ramadan 1447, bersama dengan 8 hari bulan 3 2026, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ibrahim, surah yang ke-14, juzuk yang ke-13. Ayat yang kita akan baca hari ini ayat 9 sampai ayat 12. 9 hingga ayat 12, di mana dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala sebut tentang cerita umat yang terdahulu, untuk kita mengambil pengajaran dan iktibar di atas kebinasaan mereka kerana derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan di antara salah satu punca mereka tak nak terima Rasul mereka, kerana Rasul itu manusia. Dia kata, apa Rasul makan macam kita juga? Dia nak suruh Rasul itu mari daripada malaikat, baru cepat kena penapa. Malaikat dia tak makan, dia tak minum, dia tak kahwin. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan sifat Rasul alaihimussalatu wassalam, sifat sabar. Dia dalam menjalankan tugas dakwah, mengajak manusia kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara sifat para Rasul alaihimussalatu wassalam, iaitu sifat mereka tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang besar. Sifat dia apa? Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sifat tawakal ni di antara sifat yang besar yang kita kena belajar daripada Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi jangan duk main-main lah kita. Jadi kita kena dua sifat ni kita kena ada, iaitulah tawakal dan juga apa satu lagi? Sabar. Baik, itu mukaddimah ringkas kita. Oleh kerana ayat terpanjang, kita baca dua ayat dulu. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 482. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به
wa inna la fi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Kita ambil satu-satulah ayat panjang. Tengok terjemahan. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud. Mengapa kamu masih berdegil, hai manusia? Bukankah telah datang kepada kamu khabar berita orang-orang yang terdahulu daripada kamu, iaitu kaum Nabi Nuh dan kaum 'Ad, kaum Nabi Hud dan kaum Samud, iaitulah kaum Nabi Saleh. Dia tiga ni sinonim. Nuh, Hud, Saleh. Kaum Nuh, 'Ad, kaum Samud ni sebab dia duduk di tengah jalan. Mana orang Arab ni dia berjalan rihlatus syita' wa sayf, dia nampak. Serta orang-orang yang kemudian daripada mereka, tiada sesiapa pun yang mengetahui bilangan mereka melainkan Allah. Mereka telah didatangi oleh rasul-rasulnya dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Lalu mereka meletakkan tangan mereka ke mulut mereka sambil berkata, sesungguhnya kami kufur engkarkan apa yang mengikut dakwaan kamu diutuskan membawanya. Tak percaya. Mengutus satu hak? No, tak mahu dia. Dan sesungguhnya kami adalah dalam keadaan syak, yang meragu-ragukan terhadap iman dan tauhid yang kamu ajak kami kepadanya. Ingat mulai tu. Jadi ayat ini ada munasabah dia. Munasabah dengan ayat sebelumnya apa? Dalam ayat yang lepas yang kita dah baca semalam, hazzarhum, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa alaihissalam kata, bagi peringatan, bagi amaran kepada kaumnya, sekiranya mereka kufur, mereka akan dibinasakan. Wa zakkirhum bi ayyamillah, Nabi Musa peringatkan mereka dengan hari-hari yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, sama ada hari senang ataupun hari susah. Tujuan apa? Kita mengambil pengajaran dan iktibar, sabar di atas jalan perjuangan dan syukur di atas kemenangan. Baik, kemudian datang ayat ini. Ayat ini para ulama tafsir berbeza pandangan. Ada yang mengatakan hadza min tamami qauli Musa. Ayat ni, ayat 9 ni masih lagi kata-kata Nabi Musa kepada kaumnya. Ini pandangan yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir ini Tabari. Tabari kata hadza min qauli Musa. Maknanya Nabi Musa peringatkan kepada kaum dia tentang orang-orang dulu. Jangan duk kerah kepala, jangan tak dengar kata. Waqila, pandangan yang kedua, huwa khabarun musta'nafun min Allah. Dia kata ayat ini Allah Ta'ala ceritakan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mengambil pengajaran daripada orang dulu. Ini pandangan dipilih oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan ulama-ulama mutaakhirin seperti Ibnu Ashur dan lain-lain. Jadi kita mengatakan tak apalah, sama ada min qauli Musa atau qaulun musta'naf, maknanya perkataan baru. Yang pentingnya dua-duanya kita kena ambil iktibar dan pengajaran. Maka Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, alam ya'tikum khabarul umam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu tak ambil cerita iktibar daripada umat dulu, kaum Nuh, 'Ad dan Samud. Mu tak ambil iktibar. Walladzina min ba'dihim, dan selepas daripada mereka banyak lagi umat lain. La ya'lamuhum illallah, tak ada cerita dia kecuali kita boleh kenal, boleh tahu melalui apa yang telah
dimaklumkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Banyaklah umat-umat yang lain kan. Jadi umat lain pun banyak. Di antara umat lainnya, tanya pelajar. Ayat ini ditafsir dengan ayat surah Al-Furqan. Ayat 35 contohnya. Ayat 35 hingga ayat 38, tanda itulah. Walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira faqulna dhhaba ila alqaumil ladzina kadzdzabu biayatina fadammarnahum tadmira wa qauma nuhin lamma kadzdzabu. Jadi kemudian wa'adan wa thamud wa ashabar ras. Mana ayat Furqan ni pun menjelaskan ayat yang kita baca hari ni, 3 kumpulan, iaitulah Nuh, Ad, Thamud, tambah wa ashabur ras, dan spesifiknya walaqad ataina Musa. Begitulah ayat-ayat ni, dia kait mengait, sambung menyambung. Aku panggil umum di sini, detail di sini. Itu gaya Al-Quran untuk nak menyatakan Al-Quran itu min mishkatin wahidah, daripada sumber yang satu. Kalau mari daripada pelbagai sumber, kita akan keliru. Tapi oleh kerana dia datang daripada satu sumber je, minallah, dia tak akan keliru. Cuma nampak macam bercanggah. Itu telah dihuraikan oleh para ulama, tidak ada percanggahan. Alhamdulillah. Hak bercanggah tu kepala dia tak betul ataupun dia salah faham. Baik, sambung ayat. Wa ja'atuhum rusuluhum bil bayinat ay ja'a kullu ummatin minal umamis sabiqah rasuluhum. Telah datang kepada semua umat itu rasul-rasul mereka yang Allah Ta'ala utuskan mereka bil hujajil wadihati damighati, dengan hujah-hujah yang jelas, yang nyata, wal mu'jizati zahirati, dan mu'jizat-mu'jizat yang zahir, ad-dallati ala sidqi rasul, yang menunjukkan kepada benarnya dakwah rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, wa sihhati da'watihim nas ila tauhidillahi wa ta'atihi, dan betulnya apa yang telah mereka bawa. Tengok respon. Respon ni, mana bila mari rasul, apa jadi dengan kaum dia? Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Allahu akbar. Bila dia dengar rasul cakap, puak-puak pendusta tu kata apa? Tak tangan mulut. Kita kan, kalau kita kata no comment, tak mau terima benda-benda, kita buat, maknanya silent, tak mau cakap. Ataupun letak tangan mulut ni, liya'uddu, gigit jari, kata orang, ghaizan, geram sangat, marah sangat, benci sangat kepada dakwah rasul, mengajak mereka kepada tauhid. Oh, marah. Di mana rasul-rasul alaihi wasallam telah mengomen, condemn pegangan mereka, syirik mereka, bahkan kata juga kepada berhala-berhala dia tu. Memang Allah Ta'ala larang kita maki Tuhan orang, tapi hidup depan mata kita ni, kita kena cak komen juga, tengok berhalamu ni, mata apa tak berkelip, sembah dia minta tolong, pelik, patut dia minta tolong. Jadi ada lah benda tu. Maka itu dia panggil geramnya buat kafir nak marah ni, tak tangan mulut, tutup mulut, marah. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Ali Imran 119, wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Jadi puak kafir ni bila duduk belakang Nabi kok, orang gigit jari, kekeh jari, kak marah, geram sangat. Qul mutu bi ghaizikum innallaha alim bi dzati sudur. Mati kering aku. Ikut mula nak marah ke apa-apa, mungkin tak betul. Ingat tanda ni. Allahu akbar. Marah. Baik.
wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih, dan mereka kata kepada rasul-rasul mereka, kami kufur, tak terima apa yang engkau bawa. Tak sedap cakap tauhid, ibadat, semua tu tak betul lah. Kau tu dongeng-dongeng orang dulu je. Oh, marah. Dia marah ni. Allahu Akbar. Itulah kata di para ulama, puak kafir ni bila dengar Nabi baca Quran, pakak gigit jari, kekoh. Kata orang kacik, orang Kelantan kata kacik gigi, kerak-kerak, nak marah. Geram sangat-sangat sebab apa yang dibawa oleh Nabi bercanggah dengan ajaran mereka. Wa inna la fi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Tadi dia kata dia kufur. Hak ni dia kata kami tak percaya, syak, ragu tentang dakwahmu ni. Jadi ulama kata gua nak pelik, sekali kata kufur, sekali kata ragu. Jawab dengan sebab ragu itulah dia kufur. Tak ada bercanggah ayat ni. Dengan sebab dia ragu dia jadi kufur. Kita yakin, kita beriman. Ingat. Baik, kita baca ayat yang kedua dalam ayat 10. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. الله أكبر. Rasul-rasul mereka bertanya, patutkah berlakunya sebarang syak tentang wujudnya Allah yang mencipta langit dan bumi? Ia menyeru kamu beriman kerana hendak membersih dan melepaskan kamu daripada dosa-dosa kamu dan memberi tempoh pada kamu hingga ke suatu masa yang tertentu. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Kamu bertujuan hendak menyekat kami daripada menyembah apa yang telah disembah oleh datuk nenek kami. Oleh itu bawalah kepada kami suatu bukti yang jelas nyata. Jelaslah ni. Jadi bila munasabah ayat ni jelaslah. Bila ni dakwah mari, Allah Ta'ala peringatkan ataupun Nabi Musa peringatkan, jadi kaum dia pun lawan. Jadi kalau mu ni manusia apa kita juga, tak betul. Buat mari tanda, buat mari bukti, buat macam-macam permohonan, sedangkan bukti sudah ada di depan mata dia. Kalau ayat ni kepada Nabi Musa, Nabi Musa telah bawa kepada Bani Israel 9 ayat, 9 ayat, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Alaq ni, surah yang lepas kita bincang tentang 9 tanda ayat yang telah diberi kepada Nabi Musa AS. Baiklah. Qalat rusuluhum, bila mereka kata dia syak, tengok ni, dia kata dia syak. Jadi munasabah ayat ni pun Rasul penjawab. Qalat rusuluhum afillahi syakkun. Musyak ada Allah ni, mu ragu lagi tentang wujudnya Allah. Api wujudihi syak, sedangkan dilalatul fitrah, fitrah jiwa manusia mengakui ada Allah. Musyak. Jadi pelik. Fatiris samawati wal ard, Allah yang mencipta langit dengan bumi. Mu nak ragu apa lagi? Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum, Allah Ta'ala ajak kamu, panggil kamu untuk memberi kepada kamu keampunan dosa-dosa kamu yang lepas.
Maknanya mu ni, kalau kamu beriman, Allah Ta'ala janji nak hapuskan dosa kamu. Itu kelebihannya orang masuk Islam. Dosa dia yang lepas diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman, dosa dia yang lepas semua digugurkan. Kecuali hak dia berhutang orang itu kita lain. Tapi dia dengan Allah lepas. Wa yatajawaz an mu'akhazatikum. Allah Ta'ala tak ambil lagi kesalahan atas kamu. Fala yu'aqiwakum 'alaiha, dan tidak ambil tindakan kamu selepas. Bersih. Wa yu'akhirakum ila ajalin musamma, dan Allah Ta'ala bagi tempoh pada kamu kepada tempoh yang tertentu. Jadi maknanya kalau lah kafir setara mana pun, selagi umur masih ada, mungkin dia selamat. Mungkin dia selamat. Berapa ramai kita tengok orang yang bukan Islam, kaya, senang, panjang umur. Kaya, senang, panjang umur. Relax. Tapi orang Islam kaya, senang, di akhir usia diburu oleh pemburu-pemburu harta, korek sana korek sini. Yang main orang kafir tu habis dia relax, tak ada bunyi pun kafir kena korek harta. Ada balah sama kita ya. Baiklah. Allahu Akbar. Itu dia panggil qalu in antum illa basyarum misluna. Rasul tak sedut cakap salah, kamu tu manusia macam kita ya juga. Ngaku jadi Rasul. Ay qala al-kuffar li rusulihim. Puak-puak kafir kata kepada Rasul dia, ma antum illa basyarum misluna fis surah wal hayati. Mu ni manusia macam kita juga, makan, minum, ada kahwin, pergi ke tandas, bukan malaikat. Macam mana kami nak taat kepada kamu? Satu. Yang kedua, kamu pun kacau kami. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Mu nak sekat kami daripada sembah hak tok nenek kami sembah. Fa'tuna bisultanin mubin. Ai fa'tu bi mu'jizatin zahiratin. Buat mari satu mukjizat yang jelas, hujah yang nyata, kamu tu betul. Allahu Akbar. Main dengan buat kafir ni senang hidup. Dia balas gitu ya. Baiklah, kita pindah kepada ayat 11. Baca ayat ni. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mislukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu juga. Betul. Mu kata kami manusia, betul-betul. Kami macam kamu juga, makan, minum, tandas, pergi kahwin, ada anak, ada bini. Tetapi Allah melimpahkan kurnianya kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Aku ni manusia, tapi Allah Ta'ala beri pada aku kelebihan. Apa dia kelebihan? Wahyu, Nabi, pangkat Rasul. Mu tak ada. Macam dalam ayat qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, dalam surah Al-Kahfi kan? Aku ni manusia seperti kamu, tapi aku ada wahyu. Beza kita dua. Allahu Akbar. Kita ada wahyu, dan kami tiadalah berkuasa membawakan kepada kamu sebarang bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah. Tak boleh buat apa dah. Dan yang demikian, dan dengan yang demikian, maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri. Jadi kita serah diri kita kepada orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla.
Baiklah, tengok tafsir sikit. Ay qalatir rusuli ulaikal kufar. Rasul-rasul tu respon kepada kata-kata puak kafir muni manusia, qala sadaqtum, benar-benar betul. Ma nahnu illa basyarum min bani adam, kami ni memang anak Adam, manusia. Tetapi Allah Ta'ala yatafaddalu ala man yasha'u man ibadihi, Allah Ta'ala limpahkan kurnia kepada kami dengan risalah wan nubuwah, kerasulan dan kenabian. Wa yufaddiluhum ala kathir min khalqihi, Allah Ta'ala lebihkan kita daripada ramai makhluk-makhluk yang lain. Alhamdulillah. Dan kami tak mampu nak bawa mukjizat yang kamu minta kecuali dengan izin Allah. Bukan kami boleh reka-reka sendiri, tak ada. Mukjizat sudah cabar. Maka dengan itu, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, orang beriman kena tawakal kepada Allah semata-mata. Jangan duk gilai lah kita orang beriman. Baik, kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Allah. Dan mengapa pula kami tidak berserah diri kepada Allah, padahal Ia telah menunjukkan jalan untuk tiap-tiap seorang dari kami menjalaninya. Dan demi sesungguhnya kami akan sabar terhadap segala perbuatan kamu menyakiti kami. Dengan yang demikian, maka kepada Allah jualah hendaknya berserah diri orang-orang yang mahu berserah diri. Jadi ayat ini jelaslah kepada kita bahawa Nabi SAW, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, telah dididik oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa sifat? Sabar dan tawakal. Qalat li rusuli umamihim, ay berkatalah rasul-rasul pada umat dia, wa ayyu uzrin lana, apa lagi alasan kami, alla na'tamida 'ala Allah, kalau kami tak mau beriktimad, yakin dengan pertolongan Allah. Walhal, padahal Allah Ta'ala telah beri kepada kami segala perkara yang menyebabkan kami kena tawakal kepada Allah. Dan Allah Ta'ala tunjuk pada kami jalan-jalan yang benar, yang menyampaikan kami kepada rahmat Allah, yang melepaskan kami dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, dua sifat Nabi kena ada, para pendakwah kena ada dua sifat ini. Yang pertama, walanasbiranna ala ma azaitumuna, wallahi, demi Allah kami akan sabar menghadapi ujian apa saja yang kamu buat kepada kami. Kami sabar dalam menjalankan tugas dakwah ini, sama ada kena ancam, nak dibunuh, dipukul, dimomokkan dengan tuduhan-tuduhan jahat dan segala benda yang tidak baik, sabarlah kita. Sabarlah kita. Itu yang pertama. Sifat yang kedua Nabi, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan kepada Allah lah kita berserah diri, bertawakal, yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan wal yasbutu, kamu semua orang yang beriman, marilah kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Sebab kalau kita pegang dengan manusia, manusia akan lari. Berpegang dengan dia, bergantung dengan apapun, pokok akan mati. Maka bila kita iktimad kepada Allah, fahuwa hayyun la yamut, Allah Ta'ala yang maha hidup, yang tak mati. Dia yang maha kuat, tak ada siapa boleh mengalahkan. Karena itulah para Nabi kata ruknin syadid, kita nak bergantung, berlindung di sebalik tembok, tiang yang kukuh,
barulah kita selamat insya-Allah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, itulah secara ringkasnya tafsir kita kepada ayat 8, 9 sehingga 12 pada pagi yang ceria ini insya-Allah. Al-fawaid. Al-fawaid al-ilmiyah wal tarbawiyah. Faedah dari sudut pendidikan dan juga faedah dari sudut ilmiah. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut pada kita, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud. Rasul kata kepada puak pengikut dia, tak ingat ke cerita-cerita 3 kaum yang besar ni, kaum Nuh, 'Ad, Thamud. Ulama tadabbur dia coba korek, kenapa Tuhan duduk bawa 3 ni? Dengar ni, Al-Biqai dalam Nazmud Durar kata, kenapa Allah bawa 3 contoh Nabi dengan Rasul ni, kenapa? Ada pelajaran. Yang pertama, li'annahum kanu ashadda abdan. Mereka ni orang yang kuat, body besar, tubuh dia besar, gagah. Dia duduk dalam bukit, duduk atas bukit. Tak main apa kita ni duduk dalam bangsa kecil-kecil, tak ada, besar. Yang kedua, wa aktsaruhum a'wanan. Mereka ramai pengikut, ikut amal. Sama ada biasa hak ramai ni, ahli hafiz. Yang ketiga, wa aqwahum atharan. Dan peninggalan mereka, bukit-bukit yang dia korek, dia gali tu kuat, besar. Yang keempat, wa atwalahum a'mara. Umur dia panjang. Nabi Nuh berdakwah saja 1000 tahun, kurang 50. Berdakwah, umur dia tu panjang lagi. Jadi oleh kerana 4 kriteria kelima tadi menyebabkan orang akan celak mata bila sebut kaum ni. Orang akan celak mata bila sebut kaum ni, dia kata, oh hebat. Kita ni manusia ni suka benda hebat kan. Kalau punya orang hebat tu kemah, hebat. Orang pun dah nak ngaku kawan, ngaku waris. Li'annal batsha iza baraza. Mana kalau orang hebat-hebat ni bila dikemukakan, orang mudah celik mata nak dengar, hebat. Begitulah rahsianya kenapa Allah pilih 3 kaum ni diulang-ulang sebutannya dalam Quran. 3 kaum ni kenapa disebut? Kerana tadi 4 sebab tadi telah kita nyatakan. Alhamdulillah. Baik. Jadi semua tu Allah Ta'ala sebut la ya'lamuhum illallah. Cerita umat dulu ni tak boleh kita ambil sebarangan maklumat kecuali melalui wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah banyak cerita umat dulu, kalau kita baca dalam buku-buku cerita, dia pergi kepada cerita Israiliyat yang tak ada sumber yang autentik, yang sahih dalam maklumat. Jadi kalau kita baca terdengar cerita pelik-pelik, macam-macam cerita Israiliyat dalam kitab tafsir ni banyak. Setengah kitab tafsir tu bawa cerita pelik-pelik. Jadi kita orang beriman ni tak usah cari hak pelik lah, cari hak sahih. Tulis itu. Orang beriman mencari yang sahih, bukan mencari yang pelik. Tapi hak pelik tu orang suka. Nak suruh tuan-tuan suka, tak mengatuk, kita bawa cerita pelik. Cerita tu cerita ni, Allahu Akbar. Orang suka benar cerita. Kok dia suka ceritanya, kalau dalam bab tafsir ni cerita, nak cerita dulu lah. Bin Unuk nama. Bin Unuk ni besar dia. Kalau dia kencing tu boleh tergelak kapur. Bukan. Lepas tu nak duduk kencing, mana tandas dia tak ada. Dia melek lah. Tanduk dunia duduk atas tanduk lembu. Tu hak cerita-cerita karut-marut tu orang suka. Baik, itu yang pertama. Jadi untuk maklumat kita,
Kita carilah tafsir-tafsir yang sahih, cerita-cerita yang bertapis. Macam cerita Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir contohnya, dia bawa dengan sanad. Kalau cerita pelik tu kena tengok sanad dia tu. Wallahu a'lam. Al-faidatu tsaniyatu, faedah yang kedua. Qalu, tengok kafir kata apa? Inna kafarna bima ursiltum bih. Kami kufur, reject apa membawa, kami tak percaya. Baiklah. Kemudian di hujung ayat, wa inna la fi syakkin, kami syak, kami ragu dengan apa yang kamu bawa. Jadi ulama kata pelik ayat ni. Sekali kata kufur, sekali dia kata dia syak. Mak mana syak ni? Kufur ke syak? Kita syak ni masih lagi ada ruang untuk berbincang. Tapi kalau kata kufur, reject terus. Ulama tafsir ni Masya Allah, dia bahas belaka. Kita baca tak nampak apa-apa Ustaz ni tak. Bila dipersoalkan, pelik ni, kufur syak, macam mana? Tengok jawapan. Al-jawab yang pertama, al-awwal, ka'annahum qalu imma an nakuna kafirin barisalatikum. Seolah-olah mereka kata kami tak percaya, kami menentang ajaran kamu ni. Sebab apa? Sebab kami syak awak ni betul Nabi. Jadi ayat tu tak orang panggil tak bercanggah. Orang Kelantan kata tak kelidah. Nah, ayat tu kami kufur sebab kami syak. Betul lah tu. Bila dia syak, dia kufur. Kalau dia yakin, dia beriman. Itu yang pertama. Jawapan yang kedua, annahum badiru awalan ilal kufri. Jadi buat kafir bila dia dengar, dia kafir. Baik, tak boleh. Tapi bila Nabi duk cakap, duk tunjuk bukti, tunjuk mukjizat, dia jadi taradud. Taradud maknanya tak confidence 100%. Masuk juga dalam kepala dia sikit, boleh jadi betul. Boleh jadi betul dia cakap tu. Tapi kerak kepala, kerak peda, tak dengar kata, dia reject juga. Itu bahaya. Jawapan yang ketiga, huma qaulani min ta'ifataini. Dia kata kafir itu banyak kumpulan. Kumpulan yang pertama total kufur. Kumpulan yang kedua tarik tali, on off kata orang. Sekali nak percaya, sekali tak nak percaya. Wallahu alam. Itu taujih ataupun huraian yang dibuat oleh para ulama tentang masalah ini. Tentang masalah ayat inna kafarna wa inna la fi syak. Wallahu alam. Menarik ke perbahasan tu? Kalau nak bahas lagi boleh. Tapi cukuplah setakat tu. Benda tak canggah, apa dah kita nak cari canggah. Faedah yang ketiga, tanda yang pelajar. Faedah yang ketiga lah. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mislukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Bila kafir ni condemn nabi-nabi, rasul-rasul, dia kata rasul mu ni apalah, cakap mu tu manusia, kamu tu manusia macam kami juga. Rasul berespon, bala. Betul kami manusia. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha. Tapi Allah Ta'ala beri kelebihan dia kepada orang yang dikehendaki. Ya'nun anna zalika atiyatun minallah. Jawatan Nabi dengan Rasul ni anugerah dari Allah. Allah Ta'ala beri kepada siapa yang dikehendakinya dengan limpah kurnianya. Jadi aku tak boleh nak cakap apa. Allah pilih aku jadi Rasul. Walaupun kita anak beranak kita, adik-beradik kita kampung yang sama, tapi Allah pilih saya jadi Rasul. Saya sampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kerana itulah kita kadang-kadang kita rasa macam tak boleh nak terima. Apa tak boleh nak terima? Tak boleh nak terima bahawa orang kampung kita jadi orang besar. Jadi orang besar dia jadi. Pelik ni.
Jadi kita kata tak payahlah awak duduk pelik-peliknya. Allah yang beri pada anugerah pada dia. Orang kampung, orang kecil jadi besar. Ramai kita jumpa masyarakat sekarang ni, budak kampung nak pergi sekolah sampai dia budak 2-3 kali berhenti tengah jalan, ikat kasut, cabut tapak. Tapi sekarang ni Masya Allah, orang tua kata tak lekat abu dapur. Tulis bahasa Kelantan tua ni, tak lekat abu dapur maknanya tak lekat di rumah dia. Sekejap musyawarah di sana, musyawarah sini, terbang sana, terbang sini. Jadi hari bersama keluarga dia bila dia daftar nak pergi umrah, dia bawa bini dia. Dia kata hari musyawarah, bini kata tak boleh pergi. Dia musyawarah pagi gelap. Saya duduk kelipah di hotel, tak ada kerja. Nak cerita zaman kita ni ada orang susah dulu tapi diangkat darjat oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam khutbah semalam, ketika Sayyidina Umar tengok Ibnu Abza, seorang hamba diangkat jadi ketua, Umar tanya, kenapa kamu pilih dia? Sebab dia pandai Quran, dia alim. Umar kata, innallaha, dia dengar Rasulullah SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Allah Taala angkat dengan sebab Quran berapa kaum dan Allah Taala jatuhkan berapa kaum. Masya-Allah. Allahumma ja'alna min al-Quran. Ya Allah, jadikan kami ni ahli Quran, ahli yang Allah angkat darjat mereka di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut, afillahi syakkum fatiris samawati wal ardh yad'ukum liyaghfira lakum min zunubikum. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan cara gaya dakwah Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dia berlawan dengan kaum dia. Satu, kita kena guna hujah. Afillahi syak, ragu tentang Allah. Dia mencipta langit dan bumi. Kenapa kamu tak tengok? Kenapa kamu tak tadabbur pada ayat-ayat Allah? Langit, bumi, bukit, bukau, mesti ada Tuhan. Lo ni sehari dua ni sibuk dengan peperangan yang berlaku di antara puak Parsi dengan puak Yahudi. Nak kata apa? Ni orang tunjuk tentera-tentera ni, dia panggil drone, hak tak ada driver ni, tapi ada tu hari ya. Ada hak je kontrol. Kita pun langit, bumi, bukit, bukau ni takkan jalan gitu ya, tak ada tuan yang mengatur. Fatirus samawat, Allah cipta langit bumi, mu tak mikir. Maka satu, pendakwah kena guna hujah. Hujah berdebat. Yang kedua, pendakwah kena guna uslub, orang panggil pujuk, rayu, bahasa Kelantan kata kecek. Tulis kecek. Yad'ukum liyaghfira lakum min zunubikum. Dengar ni. Yad'ukum, Allah Ta'ala nak ajak kamu sebab Allah nak beri keampunan kepada kamu. Jadi kita kena mikir dakwah, wa da'watu aslan da'watu ilal iman. Dakwah kita nak ajak orang supaya beriman, tapi sekaligus dakwah kita juga memberi harapan kepada manusia, dosa-dosamu Allah ampunkan. Dan kalau kamu tak beriman lagi pun, wa yuakhirakum ila ajalin musamma, Allah kata aku bagi tempoh lah, memikir dulu. Selagi tak mati, jom berfikir. Lagi tak mati, kamu kena berfikir. Apa dia kena fikir? Bahawa satu masa makan mati juga. Tempoh ajal kita ni tak lama. Kerana itulah para jemaah, jangan duk menangguh-nangguhkan ibadat kita nak buat. Yang pertama. Yang kedua, jangan menangguh-nangguhkan. Kalau nak sedekah, tunggulah, akhirnya mati, duit kita jadi hak orang. Ingat molek, jangan duk tangguh-tangguh. Tempoh akan berjalan. Umur semakin hari semakin pendek. Makin pendek guna bulanya. Kau panjang umur, dak pendek tadi sudah tempoh. Tempoh berakhir dia akan pendek. Umur kita kau lama tapi pendek. Maka di sini para jemaah sekalian, uslub dakwah, hujah dan kecek. Kecek maknanya lebih kepada pujukan, galakkan supaya orang beriman.
Jangan pula tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan masuk Islam. Masuk Islam kita akan beri keampunan Allah. Yang kedua mesti pergi potong kepala. Lari selalu orang. Main potong selalu. Mana ada. Seorang Islam yang hal lain tu Allah cip belakang tu. Kita bincang, kita fikir tak lah. Kenapa dia takut benar, kita carilah mazhab mana yang boleh melepaskan dia tu. Jangan main uslub. Yang terakhir, Allah Ta'ala ajar pada kita, tengok ayat 11, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah kita semua bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ayat 12, wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah. Bagaimana kami tak tawakal Allah, sedangkan Allah Ta'ala yang tunjuk pada kami jalan-jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan hidayah. Kenapa kita tak mau tawakal? Ingat molek dia punya bahasa kan. Jadi tawakal ini ada dua komponen yang kita kena ada. Satu dia panggil fa innat tawakkul yajma' aslain. Tawakal ni ada dua asas. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, kita tahu Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala beri rezeki pada kita. Tiba-tiba kita nak minta orang lain, pelik. Dari sudut amalnya, iaitulah kita kena buat sesuatu yang menunjukkan kita ini bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah dalam ayat ini mula-mula Allah Ta'ala cerita Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dia kata apa? Dia bertawakal. Nabi bertawakal. Kemudian Nabi ajak orang supaya bertawakal. Tengok, wa ma lana alla natawakkal. Macam mana kami tak tawakal? Kemudian di akhir ayat, wa 'alallahi falyatawakkal. Semua manusia mutawakal kepada Allah. Jadi ayat ni dua kali tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kemudian dimai pula wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Adakah ayat ini berulang? Ulama kata tak berulang. Dengar ni. Famal faidatu fi tikraril ayat. Kenapa diulang ayat? Dia bukan berulang, tapi dia ada maksud dia. Yang pertama, al faidatu fi, yang pertamanya Nabi cerita dia bertawakal. Ayat yang kedua dia suruh orang bertawakal. Ingat molek. Beza. Jadi kita kena tahu bahawa ini semua ni tawakal kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita nyatakan kita bertawakal. Yang kedua, kita kena ajak orang, suruh orang supaya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna minas sabirin waj'alna minal mutawakkilin. Ya Allah, jadikan kami orang bertawakal, orang sabar, dan jadikan kami orang yang bertawakal kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah ayat 13 kita sambung besok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.